rumah. Dia nak bagai dah. Kuri tapi-tapian doon sana. Kalau di yang ni nyelai kau dia tak tambik lah. Kiri ha. Mapeh dah ada notang. Di. Ya. Antar tu dah. Dah. Ya, partai-partai baru ni ya. Ya. Wah, luknya kadang-kadang itu. Lagi kadang-kadang. Dia di sini. Ni. Ah. Betul kau borongan di bawah borongan. Oh, betul lah buat tu dah tahu eh. Kau nak sana elok nak kadangnya nak kadang ya. Jadi na tes kilo nak lah. Kau ada sana elok ah. Siko no ada biak nu dah. Karcis dah. Kalau sungai Kalu ya namur cukup lah. Mendaya tanggi nenek tu kan. Ya ada ke rukain ada dia. Patih mah coba keteh lah kau. Buat teh lah. Keteh ah. Ai ai. Anh em vào đây. Mấy cái tết hả má? Lagi ada? Cái này lộ à. Bà tàn nắng chạy tầm pệ đi nha. Chỉ là cái gì chạy tầm pệ soang.
Siko buat tenang seorang dia ya. Batang kia model kau deh cai nè. Ngene model kan. Ya. Untuk manjalo nak dah dah. Untuk mapehnya di sana. Kalau mau 3 hari, siap 1.000. Tanggal 29 sampai tanggal 31. Bulan kini kau bulan Mei 2022. Lokasi korong gugua Nagari Lurah Ampalu. Masuk Kecamatan Tujuh Koto Sungai Syariak, Kabupaten Padang Pariaman ya. Kau share lokasi beko cari di sana di deskripsi YouTube-nya. Beko mau dia lokasinya. Biar ndak tepe rosok di sana kami. Panjang sekitar 2 kilo di sana, panjang keteh lah. Kalau lawa alhamdulillah lah lagi. Ayo coba guys kau dia, kau. Nyak ayo kah? Buat tanang siko seorang nak ada dah. Lawak ya dah lawak. Saya kata ada lawak, lawak dah. Tanya kau ngene lawak tu banyak ya. Yeah. Lawak mandi le ya. Wah, kau senang elok banyak tampak pemandian. Senang tapi ini untuk mandi senang banyak. Nah, tu dulu sekilo tu mengewai lah. Makanan mah. Bisa dicokok deh, ha. Mandok encak le. Dia pek lawak dah. Sedang kencang makannya. Jangan, banyak lah. Jadi mana nyembah leh, pokoknya lah. Dewa mencah ni mah. Hijau. Nah, kana. Pilus merah tu boleh tu kalau putih agak yang jagang ni ya. Ini capek pilus merah dah.
capek itu. Tu. Cuguk ngedang tu. Anu silau lah. Teh ni tagak asal tu. Itu tak ada. Menunggu lah ya. Dia pergi makan tu menunggu ya. Kita mah. Kadri wa. Nhại quá.